Kompresor yang berbunyi, tak payah tukar sebiji. Benda ni je. Punca je datang daripada ni. Tak percaya? Dengar ni. Bahasa pasar kita panggil ni puli magnet kompresor. Nak tukar sebiji kompresor mahal. Tukar puli ni je. Jimat. Separuh harga. Silat-silat suku je lah harganya. Waktu kereta ni datang, bunyi macam roboh dia punya enjin. Masalah apa-apa pun yang berkaitan dengan bunyi, kita kena cek pakai mata, kita kena rasa, kita kena menikmati dan menghayati benda ni semua. Tak boleh je pakai teka-teka. Kalau teka tak kena, macam mana? Kos repair rugi, masa rugi, macam-macam lah rugi. Kita tak claim kita yang paling pakar dalam masalah bunyi. InsyaAllah 90% masalah bunyi tu selesai. Kita ni manusia biasa, ada je buat kesilapan. Ada silap sikit. Kita akan perbaiki daripada semasa ke semasa dan kita akan improve diri kita sendiri. Dan semua benda lah kita akan upgrade step by step. Daripada pengalaman kesilapan tu lah kita belajar semua ni. Masalah bunyi kereta tadi pun dah selesai lah. Ni bunyi dia. Smooth je. Kata je. Dengar betul-betul. Nak info lagi pasal kerosakan kereta, nak apa-apa yang berkaitan tentang kerosakan kereta tu, kau boleh share video ni. Bagi aku semangat sikit. Detail dekat bio tu booking je. Assalamualaikum.